Sedikit. Okey, sedikit review lah malam ni. Malam ni di Centrum Night Market tu, ni dekat Kopi Kau-Kau. Tak hujan, cuaca cantik, tapi amat sejuk malam ni. Kena minum banyak kopi panas apa malam ni. Okey, malam ni kami minum dekat Kopi Kau-Kau. Okey, Datuk Wan tengok makan apa. Baby gorilla on her mom, on his mom. Minyak ni tak selesa. Sejuk sangat lah. Sejuk lah. Adik, cheese adik. Tapi geng-geng mari tu tak pakai baju sejuk pun. Mereka biasa kot geng-geng sana. Macam ya. So kita makan ni je malam ni kaya ni je malam ni. Okey. Alright, so kita tunggu macam mana tengok kereta. Apa selalu je. Weh, kopi panas. Butter. Wow. Yang Okey, malam ni kita minum. Saya nak minum kopi dulu. yang mana? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, panjang. Alhamdulillah. Memang kopi. Ya ke? Cream cheese coffee. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try. Apa rasa dia? Dia rasa kopi-kopi masin-masin sikit, manis-manis, dan dia ada masam-masam butter. Lion. Jemput. Lion want to attack elephant. Alhamdulillah. Best. Ni saya nak try pula ni satu lagi. Roti bakar. Roti bakar panda kaya dia kata. Homemade. Dah tu. Okay, homemade. Okey, malam ni Fatimah makan apa tu? Kuih goreng. Itu kat pasal-pasal apa? Apa ni? Oh, dia betul. Ui, dahsyat. Ada Betul Maggi, ada kari lagi. Miso. Ha? Adik. Ni set ni. Tak. Bukan. Ni adik punya. Hmm.